Okey, ni dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi kepada yang nak tengok. Aku takutlah nak jadi macam itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Lina Amin. Tunjuk. Siapa pula ni? Siapa yang join live tadi tu? Join je dah. Jangan nak join ke? Siapa yang nak join? Sila join lah. Siapa yang nak join live? Sila join. Nak menunggu Wafi kejap nak menunggu kawan aku ni. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak tengok movie kejap. Movie apa aku tak. Tadi siapa entah yang join live aku tadi takut. Aku tak tahu siapa join tadi. Ramai betul interview. Aku nak buat macam mana ni? Ya Allah. Aku bukan nak tengok ni. Aku nak tengok Monument. Tak apalah. Hello Mrs. Wani. Assalamualaikum. Okay, inilah aku tengok. Ini yang interview apa benda ni? Allah. Bukannya Assalamualaikum Zack. Nak join ke live Zack? Nak join tolonglah request. Nak join lah. Request. Weh Wafi. Nak join live tak? Wafi, kau nak join live aku tak? Ni aku sediakan kotak ni siapa ni? Kalau kau nak join aku, sediakan satu kotak ni. Tak nak. Aku baru je nak cerita-cerita dengan kau. Hari ni kan cuti tuition. Tak apa, hari ni aku nak tunjukkan cerita aku best. Ni lah, cerita ni. Ni apa benda pula ni? Capture. Aku dah agak dah. Hello. Weh. Oi. Ya, aku tak dengar lah suara. Hello. Aku tengok movie Ni live yang minggu lepas. Live seminggu lepas pula. Live yang semalam. Aduh. Aduh. Pelik pula Wafi ni. Aku rasa kau tak nampak kan? Kejap aku ambil satu benda untuk tinggikan benda Allah ni kejap. Tak apa benda ni boleh. Kejap kau macam kau rasa tak nampak. Kejap aku ambil benda yang tinggi untuk aku letak cover ni. Jadi beginilah kalau orang join live. Baru aku pening tu. Okay, aku like terus lah. Benda Allah ni kau. Okay Wafi, sekarang ni aku tunjuk. Aku baru pergi kau nak tengok movie. Sekarang ni Wafi, aku tengah tengok movie. Tunjuk ke kau. Sebenarnya aku kan cuti hari ni. Aku tunjuklah movie sikit. Weh, semalam kau like aku sampai 360 ni. Sekarang kau dah like aku lagi. Mantap. Terima kasih Wafi. Terima kasih weh. Welcome. I love you. Aku nak joinkan kau ni. Sekejap.
Tadi kenapa kau tak join? Kenapa kau lagkan balik kau punya live tu? Kau cakap je lah kalau kau tak nak join. Kita boleh je cakap dekat dalam ni. Ni pun dah nak dekat pukul 7.30 dah nak buka puasa. Kau ni pun janganlah malas sangat. Tak, aku pelik betul. Kalau aku lah kan join live kau, kalau kau lah kan, kalau kau contoh kalau kau buat live, aku join terus live kau. Tapi kalau kau join live aku bagi je tau. Aku bagi Assalamualaikum. No. Tak nak aku geli. Ajmal Wafiq. Dah 485. Cerita ni kan ada dekat TV 5. Dekat TV ada keluar cerita ni. TV 5. Best cerita ni, aku suka. Korang live yang semalam aku buat live yang best sikit. Contohnya yang live hari ni dia agak rendah sikit. Allah. Wow, pandai ya. Sekarang ni aku nak kau tak. Okay, aku nak tanya. Siapa yang nak join live aku? Aku sediakan kotak. Aku hanya sediakan 2 kotak je untuk kita join. Satu host, satu lagi orang. Siapa yang nak join? Sila komen. YBS. Aku send, aku nak like balik dia punya ni. Join je lah. Barang kau ni pun kalau ya nak join lah. Tak, aku tak malu pun. Aku tengok Wafi dah banyak sangat ni. Macam mana aku nak tunjukkan Wafi ni Aku ni dah penat. Jangan risau lah, biar aku jadi host. Kalau kau nak senang, kau join terus. Jangan risau. Zam 233. Aku rasa kan macam pening je lah Wafi ni. Sekejap aku cari untuk kita takutkan dia sebab dia rasa pening. Dalam keadaan 3, 2, 1. Ambil kau. Terkejut kan. Macam mana? Tak. Ya Allah. Biar betul dia ni. Dia kata tak. Aku buatkan dia dah macam tak betul je. Tak betul apa? Aku nak dengar suara kau cakap dalam live. Macam tak betul je. Apa bendanya ni? Aduh. Tak betul apanya. Aduh. Aku tak tahulah kenapa dia kata tak betul apanya. Aku tak tahu. Tapi aku rasa dalam live aku tak tahu apa benda. Wafi. Aku rasa kan dia macam ada benda tak kena. Tak apa. Wih. Ya, dah 1 point K. Mantap. Mantap Wafi. Kau dah like sampai 1 point K tau.
Sekarang aku nak buat